Ini playground untuk family yang lain daripada yang lain, sebab dia ada macam-macam jenis game yang bukan tipikal punya lah. Save dan tengok video ni sampai habis, sebab kita orang akan share tips penting untuk korang yang nak bawa anak-anak. Dekat Bomb Battle ni, dia ada 3 zone. First, Arcade Mania, ada 13 game korang boleh pilih. Untuk main dengan anak-anak, boleh try 3 game ni. Laser Blazer, main feeling Mission Impossible. Lepas tu Tidy Table, guna VR, communicate dengan anak-anak. And yang paling seronok, Operation Obstacle, mission kena panjat macam jadi askar. Satu game tu dalam 10 minit, dan sebelum main tu kita boleh tengok video instruction dia dulu. And setiap kali habis main kan, kita boleh kumpul coins macam ni. Lepas tu boleh redeem hadiah. Dan kita orang pergi ke zone Gel Blaster Nexus. Ini macam paintball lah, tapi versi tak sakit. Disebabkan anak-anak kita orang ni umur bawah 10 tahun, instead of guna bullet, diorang tukarkan jadi mode laser tag. Tapi jangan risau, sebab tetap rasa best. Bila kena tembak, kita akan rasa macam bergegar tau. Kalau tanya anak-anak, yang ni diorang punya favourite game lah antara semua tadi. Last kali kita orang main axe throwing, tapi yang ni untuk 18 tahun ke atas je lah. Nampak macam senang, tapi susah weh. Dalam banyak-banyak baling tu, sekali je lekat kat dinding, tu pun sengit. Tapi memang seronok lah, sebab bukan selalu kan dapat baling kapak macam ni kan. Sekarang boleh follow dan komen je battle. Nanti kita orang sharekan link dengan promo code sekali, supaya korang boleh dapat diskaun. Jom ramai-ramai.